Ni kereta hampa kereta lama tapi nak boom macam baru. Tak payah beli kereta baru, nak kena masuk loan pula 7-9 tahun. Ni hampa pakai je perfume ni, settle kereta apa boom macam baru. Hampa tahu perfume kereta ni dalam TikTok saja jualan dia dekat 500,000. Tu tak termasuk platform lain lagi. Sebab apa tahu? Sebab perfume ni satu memang dia wangi, tahan sampai 2 ke 3 bulan tau. Dia punya bahan dia pun memang gel yang keras tu. Maksudnya memang tahan lah. Tapi syarat dia hampa jangan bubuh dekat atas dashboard. So kalau terdedah dengan matahari dia cepat kering lah. Tu hampa nak buka mana tau? Hampa bubuh dekat bawah ni. Nak letak sini pun boleh. So kereta hampa pun nampak bersih, minimalis je. Orang cari perfume tak jumpa tapi bau dia semerbak weh. So hampa tengah duk cari perfume kereta apa nak beli, aku recommend hampa untuk try perfume ni weh. So yang aku ambil ni yang bau yang antara yang hot. So dia ada lagi lemon, peach, mint flavor dengan fluorescent. So hampa bayangkan weh, perfume kereta yang boleh tahan 2-3 bulan tapi harga bawah RM10. So daripada hampa pakai perfume yang mahal-mahal tak sampai sebulan pun dah habis, hampa kena try perfume ni weh. Dan serius lepas hampa pakai ni hampa takkan tukar dah. Okay, untuk link belian aku dah sediakan dekat bawah.